Bagaimanakah dalam ayat Fatihah silap yang dimaafkan Ustaz? Tak kira Fatihah lah, masuk juga dalam surah-surah ayat Quran. Kesilapan yang dimaaf, ulama sebut sebagai lahan khafi, kesilapan yang halus atau kesilapan yang tersembunyi. Dia lahan ni, salah ni ada dua. Satu dipanggil lahan jali, salah besar, salah jelas. Satu lagi dipanggil lahan khafi, salah yang ringan. Salah jelas ni tak boleh. Lahan jali tak boleh, kena ulang Fatihah. Tak ulang tak sah. Sebab Nabi kata la salata, tidak salat, tiada salat, tak jadi salat, tak berlaku salat, tidak sah salat. Liman bagi mereka lam yaqra, yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Apa makna yaqra'u Fatihatul Kitab? Maksud baca Fatihah ialah membaca semua huruf yang ada dengan betul. Itu maksud baca Fatihah. Kalau baca tak betul, tak panggil baca Fatihah. Jadi kalau salah itu jali. Salah jali ni seperti menukar huruf. Tukar huruf. Okey? Tak boleh. Contohnya alham dengan ha. Kita tukar dengan ha, alham. Tak boleh. Dia alhamdulillah, ha tu gitu kau dengan ha, alham. Tak boleh. Hamzah dengan ain, an'am. Kita hamzah, an-am, dua-dua hamzah. Ada orang dua-dua ain, an-am. Salah kau. Lepas tu belajar Fatihah betul-betul sebut. Okey? Jadi kalau tukar huruf tak boleh. Yang kedua, salah jali, salah jelas, salah terang, tukar baris. Orang bismillah, dia basmiluh. Oh, mana pula dia ni? Faham? Pelik mainan ni. Tu tak boleh. Kena ulang balik. Tak ulang, tak sah Fatihah. Bila tak sah Fatihah, sengaja rakaat batal. Okey. Kesalahan khafi itu bagaimana? Kesalahan khafi itu kesalahan yang orang awam biasa melakukannya. Dia hanya dapat dibetulkan oleh qari saja. Mana qari-qari Quran, ahli-ahli taranum saja yang tidak melakukan kesalahan. Contoh dalam masalah sifat huruf, dalam masalah hamas, jahar, menjaga angin yang keluar daripada hidung dan mulut. Itu orang awam macam kita tak ada amal jaga. Dia qari-qari dunia boleh baca melek. Itu kalau kita tak dapat buat dengan betul sifat huruf dengan sempurna, khayasyum kita dengung yang tak berapa tepat, dimaafkan. Okey?